Ramai orang lebih kaya kalau tak melabur. Sebab bila melabur, duit tu lebur. Itu kata mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Ramai terlalu semangat nak gandakan duit, tapi lupa bina asas kewangan dulu. Bila tak ada simpanan, semua peluang nampak macam untung. Tapi bila rugi, baru sedar duit modal pun lesap. Sebelum fikir nak melabur, pastikan anda ada dana kecemasan sekurang-kurangnya 3 bulan. Kemudian, tambah jadi 6 ke 12 bulan. Inilah pelindung kewangan bila datang waktu tak dijangka hilang kerja, sakit atau kecemasan keluarga. Dan paling penting, cari ilmu kewangan dan pelaburan dulu sebelum melabur. Bila ada ilmu, kita tahu risiko, tahu beza antara peluang sebenar dan perangkap cepat kaya. Orang bijak bukan yang cepat untung, tapi yang mampu bertahan lama. Teruskan follow saya.